Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Terengganu 2024, kertas 1 soalan 8. So tajuk dia sukatan membulat. So Raja menunjukkan sebuah semi bulatan EDA dengan pusat ulah dan sebuah segitiga bersudut dekat OBC. So dia tegak pada B lah. So bahawa panjang lengkung ED ialah 26 cm. So panjang AB ialah 12 cm dan sama panjang dengan jejari semi bulatan EDA. So bermaksud sini adalah 12. Sini pun 12 jugalah cm. Okay. So dia minta kami cari panjang BC. Okay. So sekarang kami mahu guna theta tu lah. So bermaksud 12 theta equal to 26. Okay. So theta equal to 36 per 3 rad. So sini kami nanti kami mahu tukar jadi darjah lah. Okay. Tapi sekarang kami cari sudut BOC dahulu. So bermaksud sudut BOC sama dengan pi kan. Pi ni okay, tolak ini. Okay. So ini adalah rad mah. So 0.9753 something lah. Okay. So sini kami tukarkan dia jadi sudut pula. So dan kami darab dengan ni. Okay. Bagi dengan ni. So this one will get approximate 55.8752 degree. Okay. So sini kami guna tiga kawan tu lah. Kami guna tangent. So bermaksud tangent 55.8752 degree. Kamu akan sama dengan BC per 24. So maksud BC sama dengan 35.4149 cm. B tu loss ensemble rad. Okay. So loss ensemble rad sama dengan segitiga OBC tolak sektor OAD. Okay. Ini secara ilustrasi memang jelas lah. So segitiga OBC 1/2 35.4149 lagi 24 tinggi tolak 1/2 12 square lagi sudut 0.9753. Ini theta mah. Okay. So sini one shot kamu akan dapat 354.7572 cm square.